Apa idea dia, Bu? Alah, aku ajak main getah je. Salah ke? Bukan salah, tapi tak mencapai minda aku ni. Tak ada kreativiti langsung. Betul, Dul. Carilah permainan yang menuntut daya kreativiti yang tinggi sikit. Main layang-layang contohnya. Sekarang ni, buka busa angin dah, Sob. Macam mana layang kau nak terbang? Kau nak pakai enjin ke? Itu lagi 3 ekor muka boring datang tu. Adalah idea bodoh dia tu karang. Woi, sini kau orangnya. Manalah kita orang cari? Yalah, sampai ke Singapura cari korang. Engkau orang ni kalau datang saja nak bawa lawak boring tu, baik tak payah. Apa pasal Sob? Engkau boring kah? Kalau boring, marilah kita pergi bermain. Inilah masalahnya sekarang ni. Aku tengah fikirkan apa permainan yang paling best kali kita boleh main. Tak naklah main guli, main gasing, main getah. Balik-balik itu aja. Sesekali nak juga permainan yang ada thrill sikit. Macam... Ya, akhirnya aku berjaya juga. Berjaya apa, Sob? Berjaya dalam periksa ke? Kau percaya masuk universiti ke? Bukan. Semua bukan. Aku berjaya mencari satu idea yang paling canggih. Dengar sini. Hari ini kita main raket. Ya. Jom. Kita balik ambil parang, tali dan perkakas lain. Apanya yang tersengih-sengih ni? Nak apa? Nak pinjam parang boleh? Nak bawa keluar kejap. Kamu nak buat apa? Sekarang bapak kamu nak guna karang. Puas pula dia mencarinya karang. Adalah. Tak boleh cakap. Ini rahsia peribadi tau. Tapi parang tu nanti orang jaga elok-elok lah, Mak. Jangan kasih, Mak. Mesti dia nak buat benda-benda tak senonoh tu. Kau nak tebang pokok Kalau nak tebang pokok, orang minta kapak lah. Takkan parang pula. Betul ke? Kamu nak guna parang tu buat tebang pokok, Sob? Boleh ke buat raket pakai batang pisang ni? Boleh terapung ke kat dalam air? Yalah, Sob. Boleh ke? Tahu aku, orang buat raket pakai bulut lah, Sob. Oi, orang tak tahu aku umur 2 bulan dah pandai buat raket lah. Kau orang ikut aja cakap aku, sudahlah. Ni yang leceh ni. Dia bagi idea. Tapi yang terus buat kerja, kita. Ai, aku kan chief kau orang. Janganlah nak melawan. Dah habis kerja dah? Okey. Tolak pelan-pelan ke dalam air ni. Betul tak cakap aku? Tengoklah. Kan terapung ni. Betul tak cakap aku? Tapi, aku kurang yakin lah, Sob. Apa kata kita test dulu? Yiha! Oi, Abu. Kan aku dah agak dah. Nasib baik aku test dulu, Sob. Kalau tak, cuba kau bayangkanlah. Kita orang 6 orang ni tenggelam kat dasar sungai ni. Biasalah kan. Orang buat kapal terbang dulu-dulu pun macam ni juga. Bukan terus jadi. Oi, aku ingat guna bulu lagi elok kan? Betul, Sob. Bulu kan mengandungi pelambung udara di dalamnya. Tentu lebih ringan. Jadi, apa lagi kawan-kawan? Takkan nak tunggu sampai tengah malam baru nak buat? Abu, apa pasal tak nak boleh tarik? Yang inilah, Sing. Guna yang tadi tu aku belum terbang lagi. Kau tarik sampai tahun depan pun belum tentu boleh. Ngok betul lah. Bawa ke tempat lapang tu, Sing. Balik-balik aku saja yang kena angkat. Tak adalah ini macam Abu. Masa buat projek yang guna batang pisang tadi, Usop jadi ketua. Projek guna buluh ni, aku pula jadi ketua. Dah, jangan melawan. Weh Abu, apa pula dengan ketua? Siapa lantik tu? Jadi ketua. Aku lantik diri aku sendiri. Alah, kejap pun tak boleh ke? Cakaplah sekejap aja. Ingatkan ketua terus. Itu dah kira mencabar aku bawaan aku tu. Alamak, Sing. Miang lah. Aduh, gatal-gatal. Aku kena miang buluh lah, Sing. Aduh, gatal lah, Sing. Aku pun lah, Abu. Aduh, Miang,
Itu dah kena daulat aku lah tu. Hei, katanya. Korang tengoklah sahabat kita diorang tu. Terkena miang bulu. Hei, mana kita mau belayar sama Rakin ni, ha? Kita akan mengelilingi dunia lah. Ya, kita akan mengelilingi dunia. Nanti kita akan singgah ke Eropah, Mesir, Baghdad. Ya, kita pergi Jepun juga, Bu. Tapi aku rasa elok kita balik dululah. Besok pagi baru kita mula belayar. Sebab hari ni pun dah nak malam. Dan rakit kita pun tak ada lampu lah. Aku akan jadi ahli pelayaran macam Vasco da Gama, Lopez de Esquerra, Francis Light. Dan nama aku akan masuk dalam buku sejarah. Tuan Hoda, kita sudah kekurangan bekalan makanan. Hamba rasa elok kita singgah di pulau itu membeli mi segera. Tak pun kita kejarkan batu, pinjam beras dari diorang. Jangan pinjam. Kita rampas saja beras dan kapal-kapalnya sekali. Betul tak? Ya, betul Tuan Hoda. Hidup Tuan Hoda. Takkanlah aku nak buat macam tu. Kau bawa bekalan makanan untuk kau seorang aja ke, Bu? Alah, kuih kodok aja. Lepas sarapan pagi tadi. Nak keliling dunia, bawa bekal kuih kodok aja. Tak standard lah ni. Jom. Aku dah tak sabar mau naik Rakin ni. Malam tadi tak boleh tidur aku. Asyik teringat saja. Semalam punya penat belum hilang lagi kau, Bu. Lagi mau punah kita punya raket kah? Wacah aja. Janganlah tension. Pemandangan alam semula jadi. Oh, Sing. Cantik juga ni tolong kayu ni. Kau kayulah dulu. Kasihkanlah aku menghayati keindahan alam semula jadi ini dulu. Alam. Hamparan hijau memenuhi segenap ruangmu. Aku tenggelam dalam kesyahduan memuja ciptaanmu. Oi, tolonglah kayu ni. Sadu juga. Aku dah penat ni. Sahabat, dapatkah kalian merasakan? Aduh! Apa pula benda yang melanggar jabatan ni? Aduh! Maaf sahabat, aku tidak mampu buka siksa kita itu. Budak-budak ni. Wah, aku terkejut aja. Alamak, kerbau melintas. Ke mana Lusuk?
Brek, oi! Brek! Ya! Brek! Ya! Rasa baik ada handbrake ni. Kalau tak, Tentu kita sudah kena kemalangan jalan raya. kat tengah sungai ni, patut letak traffic light lah. Kalau tak, boleh terjadi kemalangan ni. Ui, tengok tu, ladam gandum. Pesawat lah, Belu. Apalah kau ni kecil-kecil darah pun. Kita belum sampai Amerika lagi ke? Amerika apa? Keluar dari kawasan kampung ni pun belum. Tapi aku rasa kita dah jalan jauh ni, Sob. Mana kau tahu? Kau tak nampak ke Pakcik Sameon tu? Rumah dia ni lah rumah yang paling ujung sekali dalam kampung kita. Habis tu, apa problemnya? Dul, kau kayuh pula, Dul. Aku nak makan kejap. Dah sejuk dah bekal aku bawa ni. Tapi boleh makan lagi. Jangan kira, Bu. Asal boleh kunyah, boleh kenyang, itu pun dah kira cantik. Woi, kita nak berlaki saya mana ni, Sob? Aku rasa dah lain macam je ni. Iyalah, Sob. Tadi ada juga nampak rumah orang kampung. Ini jangan cakap rumah. Reban ayam pun tak ada. Aku rasa kita dah masuk dalam hutan ni. Oi, kita patah balik. Dulu, Dul. Korang tahan dengan galah tu. Jangan kasih rakit ni hanyut. Bulu aku patah lah. Aku pun. Apa korang ni? Aku suruh patah balik. Bukan patahkan bulu tu. Habislah. Hanyutlah kita nampaknya ni. Aku rasa kita boleh selamatkan diri. Sungai ni bukannya dalam sangat pun. Takkan lutut saja. Apa kata kita tarik saja rakit tu sampai ke tebing sana tu? Mati-mati aku ingat sungai ni dalam sangat. Rupanya takat lutut aja. Tak adventure langsung lah. Kau ingat motor besar tu murah ke, Kulop? Kalau tak ada 20,000, 30,000, tak usah mimpi lah. Apa? Pak Man ingat aku tak mampu ke, Pak Man? Kalau aku jual rumah, jual sawah, bukan setakat motor je aku boleh beli tu. Helikopter pun aku boleh beli. Abah, Usop hilang. Dari pergi tadi tak balik-balik ke rumah. Habis tu, tak reti-reti nak pergi cari. Takkan kau nak suruh aku pula mencarinya ke hulu ke hilir? Saya tahu, tapi si Hakim cakap dia pergi main rakit dengan kawan-kawannya kat sungai. Kat sungai? Hilang kat sungai? Ya, malam ni kita tidur kat tepi sungai. Kalau macam tu, ramai ke kawan-kawan dia yang ikut main raket tadi tu? Dia 5 orang lah. Aku punya anak, Paman punya anak, engkau punya anak, itu Dol lagi. Sama itu, Winda punya budak. Siapa tu? Sashi Velu kah? Awak tunggu rumah. Biar saya pergi cari. Jangan lagi risau sangat. Sungai tu pun cetek aja sampai ke hilir tu. Saya tahu. Boleh menyala ke macam tu, Sing? Entah, macam tak jadi je. Tengok. Ha, nampak topi tu? Ya eleh, macam tu aja. Tak sampai 5 saat dah padam. Stop kejap. Kita cuba tanya kat Sameon tu kalau ada dia ternampak budak-budak tu lalu kat sini. Don! Ada kau nampak budak-budak berakit kat sungai ni tadi? Ada. Tapi petang tadilah, dah lama dah. Diorang terus yang mengilir sampai ke ujung kampung nak. Tak boleh jadi ni. Hutan tu boleh tahan juga tebalnya tu. Kita kena cari dia orang sebelum hari pertama gelap.
Apalah korang? Penakut sangat. Tepi lah. Limas dah peluk-peluk ni. Kita anak lelaki mesti berani tau. Bila kena dugaan macam ni, mesti kuatkan semangat. Jangan mudah panik. Kita kan ramai. Bila dah ramai-ramai, harimau pun takut dengan kita tau. Sob, kau cakap saja dia sudah datang tu. Ha. Ya tuanku, selamatkan nyawa hambamu ini. Jangan bergerak. Angkat tangan. Berundur 3 langkah ke belakang. Cepat. Bagi 10 alasan yang menasabah. Kenapa kau nak serang budak-budak ni? Ha? Ha? Selamat kita. Kalau tak tadi, buat kenduri arwah lah keluarga kita kan, Sob? Wah, Kici sekarang sudah tera ya. Mana-mana pergi, sudah tak ada mau kasih tahu papa lagi. Janganlah perli sama saya itu macam papa. Saya minta maaf lah. Orang bukan sengaja, bah. Tadi ingat nak main rakit kat sungai belakang rumah tu aja. Alih-alih hanyut sampai kat sini. Itulah. Lain kali nak pergi ke mana-mana, bagi tahu orang tua, minta izin dulu. Kalau dibaham dek rimau tu tadi kan susah. Semua orang susah. Mak, abah, kakak, abang Budin. Tak minta izin orang tua, memanglah tak berkat perjalanan tu. Dah. Abah bukan nak marah. Nak mengingatkan aja sebab usuplah semua keluarga jadi susah hati. Usup hilang ni, tahu? Dah, jom balik. Tadi orang pinjam para abah. Lepas tu hilang kat mana tah? Tak apalah, biarlah nanti Baba beli lain. Wah! Ini dia ahli payan kita yang telah menempas sejarah. Itulah kau orang tinggalkan aku. Masa berakit, kau ajar aku. Tapi bila nak pergi belayar, seorang pun tak ingat nak panggil aku kat rumah. Itu kira pembalasan orang yang lupa pada kawan dah tu. Rakit semalam alat lagi ya? Sob. Jom kita naik serau nak. Oh, nak main rakit je. Mari kawan-kawan, kita hantar dia kat rakit. Kita nak main rakit kan? Kan? Habis, kenapa nak angkat aku? Seorang nak hantar kau kat rakit lah. Backup. Kau nak naik rakit kan? Kau pergi benang sampai kat hilir sungai sana. Kat dalam hutan tu, rakit kau ada lah kat situ.
Animation. Interactive. Event.